perkahwinan ni kita zaman hari ni kita banyak didedahkan dengan khayalan. Sebab kita banyak tengok movie. Movie ni banyak yang sweet moment. Betul. Tapi bila tak dapat macam tu, itulah yang jalan pintas perceraian tu. Kena pula kaki tengok Korea. Betul. Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi kita ke podcast Kongsi Sikit, kongsi cerita kumpul idea. Dalam episod kali ini, saya Bayi Hakim Mokhtar dan saya AG akan kongsi cerita apa hari ni. Kita episod kali ini kita akan cakap mengenai satu topik baru. Tapi sebelum itu, kami daripada podcast Kongsi Sikit ingin mengucapkan terima kasih kepada follower-follower kita, fans-fans kita di luar sana yang telah like, komen dan subscribe. Tetapi yang masih belum berbuat demikian, jangan lupa sebelum tonton episod kita kali ini. Jadi episod kali ini kita nak cakap pasal apa tu, Bai? Kalau minggu lepas kita kongsi cerita tentang hartanah, sewa atau beli. Ya, betul. Lepas dah tengok episod tu, saya rasa macam nak beli rumah. Eji dah beli rumah? Saya Alhamdulillah telah membeli rumah. Selepas saja saya menonton episod tersebut. Ya, panel tersebut telah membuka minda saya. Kan, kalau beli rumah je tak lengkap kalau tak ada orang rumah. Betul. Eji dah ada rumah? Malangnya belum. Macam mana tu Ji? Nak Eji bercadang nak ada orang rumah? Perancangan sudah ada. Tapi lebay kan. Sebenarnya sekarang ni lah kan. Kalau nak berkahwin ni dia seram sikit. Seram? Sebab apa tu? Betul. Kalau kita tengok di social media sekarang kan, banyak kita dengar kisah-kisah pasangan muda yang berkahwin, tapi pengakhirannya dengan penceraian. Betul. Takut juga tu kalau jadi macam tu kan. Ya. Okey, jadi kalau untuk nak kongsi cerita tentang perkahwinan yang berakhir dengan penceraian ni, Eji ada kawan ataupun ada kenalan yang boleh kita bincangkan pasal ni, cerita ni? Kalau saya personally tak ada. Okay. Tetapi kalau Bai sendiri? Saya ada kenal seorang peguam syariah. Bukan syar'i lah. Yang pengamal undang-undang. Yang banyak handle kes-kes berkaitan dengan penceraian ni. Terbaik Bai. Saya rasa ini panel ataupun orang yang paling sesuai untuk kita bincang topik hangat kita pada hari ini. Betul. Jadi untuk nak berkongsi cerita tentang isu ini, saya kenalkan dengan Eji. Kita punya jemputan iaitu Encik Muhammad Faisal bin Muhammad Saleh, iaitu kita punya peguam syar'i daripada Wali Azri and Associate. Selamat datang Encik Muhammad Faisal. Terima kasih. Saya panggil Abang Bai boleh? Boleh. Dengan Abang Eji boleh. Saya Muhammad Faisal. Terima kasih menjemput saya ke podcast Kongsi Sikit hari ni. Ni tak ada kes hari ni tak ada. Kalau hari ni hari Khamis, hari ni kebetulan yang memang tak ada lah. Orang kata ada kelapangan sikit pagi ni. Okay, terbaik. Sebenarnya kawan saya ni Eji ni dia nak kahwin. Macam tadi lah dia kata dia takut. Betul lah. Sebab banyak kes penceraian. So saya nak tanya sendirilah Tuan Tuan Faisal. Betul ke sekarang ni banyak ataupun ada trend peningkatan penceraian dalam kalangan pasangan Melayu Islam yang muda? Okey. Kalau kita nak ceritakan trend ataupun peningkatan kes di antara perceraian muda, kita kalau kebiasaan kita dekat mahkamah ni, kita akan tengok yang orang akan bercerai tu akan ada hampir setiap hari. Okey. Maknanya kalau Isnin sampai Khamis ni ada kes bicara, pagi tu dekat mahkamah rendah biasanya ada bercerai. Dia akan bercampur lah. Ada yang muda, ada yang tua ke apa. Jadi kalau kita katakan dalam mahkamah tu, untuk mahkamah rendah, satu hari kita kata dalam, contoh kita kata 4 kes, 4 perceraian. Mungkin 2 muda, 2 tua, ataupun 2 pertengahan umur lah. Kita tak ada kata tua sangat, tapi macam lebih umur 40 ke apa. Tapi yang bawah 30-an ni pun ada. So kalau dia kita tengok perceraian tu zaman sekarang ni dia jadi macam satu kebiasaan. Ya, betul. Satu benda yang kita kalau tengok, kita peguam pun kadang kita tengok takut.
Kita yang mengamalkan ni, kita orang kata bawa kes anak guam, kadang kes lain ke apa. Bila kita tengok kes-kes yang akan berjalan dulu ni kes cerai. Jadi kalau kita tengok mula kes cerai ni, panggil hakim panggil ke apa, oh ni kes cerai, ni nak cerai, ni nak cerai. Banyak kan, yelah majoriti dia muda lah. Jadi kalau kita katakan trend tu memang menakutkan juga sebenarnya sekarang ni. Adalah. Ada, betul. Peguam pun takut. Lagi orang umum kita kan. Kita orang awam. Jadi pendapat Tuan Faisal sendiri apa antara punca-punca penceraian yang Tuan Faisal dengar di mahkamah? Kalau tengok punca perceraian ni, dia berbeza setiap orang. Ada yang kita nak katakan kalau yang muda-muda ni, kebanyakan dia adalah isu yang kurang kefahaman. Komunikasi. Kefahaman dalam untuk interaksi suami isteri. Jadi diorang ni itu kefahaman tu satu, dan persediaan diorang tu sendiri boleh nampak yang diorang ni tak tahu. Untuk orang kata kalau berkahwin ni macam, oh kesan kalau ada berlaku macam ni ke, kita nak pergi macam ni, macam mana. Ataupun orang kata kalau contoh bergaduh ke, kita nak pergi ke mana dulu. Kalau kita nak kata yang ada tak boleh nak faham apa tingkah laku isteri ke suami ke, apa yang kita nak buat, diorang ni tak tahu. Jadi diorang ni bila tengok media sosial, yang kita tengok yang kadang-kadang banyak orang share pasal artis bercerai, influencer bercerai, apa semua. Jadi diorang ni pun fikir macam, dah lah, dah ada masalah, kita pergi mahkamah, kita bercerai. Itu penyelesaian dia. Penyelesaian dia macam tu. Jadi diorang ni, kalau kita kata muda-muda ni, persediaan diorang ni nak menghadapi rumah tangga tu, persediaan mental tu tak ada. Mungkin kewangan kita tak nafikan, mungkin diorang dah bersedia, ada yang dah bekerja, kumpul duit, ada yang mungkin buat pinjaman untuk persediaan perkahwinan. Tapi diorang ni persediaan daripada segi mental nak menghadap yang orang yang kita tak pernah duduk serumah. Faham? Dulu kita kenal couple, girlfriend, boyfriend, duduk keluar dating apa semua, tapi tak pernah orang kata balik duduk serumah. Ini kahwin, balik tidur sekatil. Betul. Jadi dekat situ yang orang kata timbul oh dia macam ni tidur dia. Oh habit dia macam ni rupanya. Betul. Dia ni orang kata pergi masak macam ni. Oh dia ni pula, oh kalau masuk rumah macam ni, slipper tak buka ke, kasut main sepah-sepah. Jadi dekat situ yang kadang-kadang dia triggered. Triggered satu benda yang macam tu, tak kena dengan dia punya diri, pasangan dia ni pula macam ni, dia punca. Ni mulai sikit, lepas tu sikit, lepas tu pula jenis pula pasangan dia ni pula mungkin orang kata yang dia ni jenis yang bekerja dan mesra alam. Berborak, dan kadang-kadang keperluan dia pun memang nak kena berinteraksi dengan orang lain. Pasangan ni pula tak boleh terima. Kau ni dah lah kawan aku serumah ni, sebentar apa ni tiba-tiba kau berbual dengan orang lain, bercerita-cerita, bergurau ke apa, lebih mesra. Jadi dah timbul. Jadi persediaan mental tu sebenarnya yang orang kata ramai yang terlepas pandang lah. Dia anggap kahwin tu boleh. Dia anggap alah jaga isteri, bagi makan minum, sediakan tempat tinggal. Lepas tu, tapi daripada segi penerimaan dia tu, dia tak bersedia. Tu yang kadang-kadang datang mahkamah yang dia kata macam, laki dia ni kalau marah macam ni, isteri dia ni pula kalau marah macam ni, tak boleh nak terima lah ni lah apa semua. Jadi dia orang ni macam tak bersedia ke nak kahwin ni? Tak matang. Tak matang ke? Ataupun tak boleh nak menerima langsung ke? Macam mana kita nak kata? So jadi kalau tengok rata-rata lah yang
pernikahan muda ni, selain yang kalau kita katalah dululah kita famous orang cerai ni pihak ketiga, ada girlfriend atau boyfriend, skandal lah. ataupun kita kata yang masalah duit, memang ada masalah kewangan ke apa kan. Tapi yang sekarang ni masalah dia adalah persediaan mental sebenarnya. Sebab bila mental tak sedia, masalah lain ni dia tak boleh nak kontrol. Alright, faham. Jadi kalau Encik Faisal boleh perincikan sikit, persediaan mental tu, faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya penceraian tu apa dia? Faktor dia tu komunikasi yang kita kata mungkin bukan antara dua hala dengan pasangan. Dia bercerita dengan orang lain lebih dahulu. Alright. Faham. Sebab apa? Dia, ialah kita faham orang ni, pasangan ni dia dah berkawan dengan kawan dia dah lama. Jadi bila dia dah kawan dengan kawan dia dah lama, dia selesa bercerita. Ceritalah dengan kawan dulu, tapi dia tak cerita dengan suami dia ke atau isteri dia dulu. Cerita kawan dia ni pula mungkin tersalah cakap. Dia tak memahami situasi. Dia cakap macam ni, lepas tu balik bergaduh dengan suami, kata suami tak apa semua. So jadi dia komunikasi yang salah tu lah. Itu yang antara orang kata dia tak bersedia untuk bercakap dengan suami dia ataupun isteri dia awal-awal. Dia lebih bersedia untuk bercakap dengan orang lain. Mental dia tu tak siap pun untuk orang kata communicate, yang orang kata kita panggil apa, deep talk antara suami isteri. So dia orang ni tak orang kata bersedia untuk benda tu. Lebih kepada dengan kawan-kawan advice yang mungkin tersalah, ataupun mungkin yang memang tak pandai pun nak advice untuk apa. Jadi ambil tindakan yang orang kata melulu lah. Pergi naik mahkamah, dah kita cerai lah, dah tak ada apa lah. Kita tak boleh nak sabar ke apa. So persediaan dia tu lah. Komunikasi ada, cuma pada pihak yang salah. Ya, betul. Jadi hasilnya adalah tindakan yang melulu lah. Betul. Sebab dia tak, yang saya cakap tadi lah, dia tak bersedia dia nak cakap dengan pasangan dia ni. Yelah baru kahwin, mungkin dia dah kenal lama, tapi dia orang kata nak bercerita deep talk ataupun yang kata masalah, mungkin tak pernah. Yelah zaman bercinta murni ya. Semua murni. Semua wangi. Betul, semua wangi. Jadi bila bila ada masalah tu tak tahu macam mana nak hadapi ya. Ya betul. Jadi kan bila dah orang kata yelah dulu tak pernah duduk rapat. Lepas tu tak pernah duduk dekat-dekat. Dekat-dekat dengan suami ke apa. Suami ni mulut bau bacin lah. Alamak. Mental tak sedia. Itu antara orang kata dia jadi, mungkin bukanlah sebab cerai sebab mulut tu, tapi dia faktor dia macam laki aku ni ataupun bini aku macam ni. Ni kumpul satu. Betul. Benda lain pula kumpul pula. Ini pula kan suami ni dia tengok isteri dia macam ni, dia kumpul lagi macam ni. So bila jadi satu benda yang mungkin nampak lebih relevan, contoh dia kata macam suami dia ni bercakap dengan perempuan lain, ataupun laki dia ni ada bercakap dengan laki lain. Itulah jadi punca lagi besar. Yelah Cemburu lah tu. Dia dah ada checklist dia dah. Kecil-kecil tu. Betul. So bila dah ada catalyst tu, pum meletus. Betul. Jadi menarik tadi Tuan sebut berkenaan suami bermulut bacing. Ada tapi, ke? Ji kan, ramai orang ambil langkah mudah, perceraian sebagai jalan terakhir. Tapi betul. Sebenarnya kita nak cerita lebih dalam, sebab dalam perceraian ni dia bukan sekadar pengakhiran. Sebab bila berlaku perceraian, dia ada lagi tuntutan-tuntutan yang timbul selepas perceraian. So antaranya kalau dah ada anak, tuntutan hak penjagaan. Betul. Kemudian kalau dari segi harta pula, harta pencarian. Jadi boleh sharekan ataupun kongsi cerita sikit kes-kes yang pernah Encik Faisal handle berkaitan dengan masalah-masalah yang timbul lepas berlaku perceraian ni. Okey, baik. Dia banyak antara benda yang berbangkit selepas perceraian ni, kalau kita nak katakan dia ada nafkah iddah pertama. Nafkah iddah ni nafkah kepada bekas isteri ni. Bekas isteri dalam tempoh iddah. Kemudian mut'ah.
Okey, apa tu? Okey, mut'ah ni kita nak katakan dia ni adalah sagu hati disebabkan berlakunya perceraian. Sagu hati tu dibayar oleh suami. Suami kepada isteri. Dia macam-macam bentuk lah sagu hati ni boleh bagi. Dia nak bagi hadiah barang ke. Yang biasanya dekat mahkamah dia tuntut duit. Biasanya yang buat tuntutan ni isteri lah. Isteri. Sebab dua ni adalah hak isteri semata-mata. Suami tak ada. Selepas perceraian tu. Ya. Suami dia tak ada edah dia. Okay, betul. Suami tak ada orang kata tiba-tiba you bayar I punya nafkah edah. I 3 bulan ni kena datang untuk orang kata nak suci lagi. Kau tak I tak nak rujuk dengan you. Tak ada. Okay. So hanya perempuan. Sama dengan mut'ah. Sebab mut'ah ni memang kita kata dia daripada ayat Quran. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Untuk yang ditalakkan itu mut'ah bil ma'ruf. Dengan makruf, maknanya dengan kadar yang sesuainya lah. Ini ditentukan oleh mahkamah lah tu. Biasanya orang akan tuntut, pihak bekas isteri ni akan tuntut, dan kemudian mahkamah akan menentukan buat perkelayakan ke apa semualah. Okey. Yang ketiga, apa yang boleh dia tuntut adalah kalau dah ada anak. Dia boleh tuntut hak jagaan anak. Okey, ini hak suami dan hak isteri. Dua-dua boleh tuntut. Dua-dua boleh tuntut. Macam yang dua awal tadi, isteri je boleh tuntut. Okey, yang hak jagaan anak ni isteri sahaja boleh tuntut. Ya, isteri dan suami. Suami dan isteri. Okey. Dan yang keempat, bila dah datang hak jagaan anak, dia akan timbul nafkah anak. Okey. Kalau contoh nafkah anak tu kalau hak penjagaan kepada isteri lah kan? Ya, maknanya nafkah anak ni akan timbul kalau contoh kita kata isteri tu jaga anak. Okey. Bila isteri tu jaga anak, suami bapa ni memang bertanggungjawab bayar nafkah anak. Tanggung nafkah anak ni. Bagaimana diperintahkan oleh mahkamah? Betul. Mengikut kemampuan. Okey. Kemampuan. Syarat dia mengikut kemampuan. Kemampuan, bukan kemahuan. Okey. Itu ada beza tu. Betul, beza. Jauh beza dia. Sebab dia kalau kita ringkas dia kan, kalau nafkah anak ni kemahuan dia nak beli mungkin nak beli kat Tini Button, nak beli dekat dalam butik, anakku apa semua. Tapi kalau keperluan anak tu sendiri, kita kata contoh pakaian, apa-apa je lah. betul. Dekat mana-mana pun tak ada masalah. Jadi kadang-kadang itu yang isu timbul dia bertelagah dalam mahkamah ni. Yalah, kadang-kadang yang kita cakap tadi orang muda, baru ada anak, trend pula nak ikut kawan-kawan. Kawan-kawan kita pergi dekat butik ni lah. Kita pergi dekat TRX ada buka yang baru contoh. Okey, dia nak ikut trend macam tu. Jadi bila dah tengok kawan atau media sosial macam tu, dia jadi orang kata lebih kepada kemahuan je sebenarnya. Ikut trend lah. Ikut trend. Keperluan anak tu makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesihatan. Yang itu nafkah tadi tu. Nafkah tu jadilah. Itu yang asas lah. Yang tambah-tambah lain, kesihatan ke apa-apa yang lain lah. Tapi basic dia makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Okey. Itu 3 tu ya. Itu tadi 4 yang boleh tuntut ni. Yang kelima apa boleh tuntut? Kalau contoh ada beli harta dalam perkahwinan. Okey, contohnya dalam tempoh perkahwinan ni, suami ni dia ada ataupun isteri ni ada membeli rumah. Okey, bila dia beli rumah, lepas tu tiba-tiba cerai. Ada yang baru setahun kahwin, ialah rezeki masing-masing kan. Pasangan kadang zaman sekarang ni kerja dah orang kata hebat-hebat. Dapat kerja engineer ke, kerja kilang ke apa, dapat. Kemudian tiba-tiba dah kahwin, beli rumah. Terus tak apalah, kita ada duit lebih ni, sama-sama duit kahwin banyak lebih ke apa, boleh kita buat deposit rumah, beli rumah. Tak sampai setahun lebih tiba bercerai. Baru habis sign SMP contoh, dah cerai. Lepas tu dah bergaduh. Yelah, betul. Ini isu ni berceraian. Dah cerai, rumah ni pula tiba-tiba satu nama. Daftar nama suami contoh, isteri bayar deposit. Ada deposit isteri. Ni dah bergaduh. Ni siapa pula yang nak duduk rumah ni lepas cerai? Siapa pula yang nak bayar rumah ni lepas cerai?
Tu banyak sangat yang macam tu. Sebenarnya kalau zaman sekarang rumah baru bayar, kalau nak jual tak ada untung. Nak apa tak ada untung. Tu yang timbul dia jadinya harta pencarian. Lepas tu akan berlakulah tuntutan tu kan. Betul. Jadi selepas tu biasanya apa yang boleh tuntut lagi dekat mahkamah, isteri ni boleh tuntut tunggakan nafkah isteri. Ada tunggakan nafkah Ya. Tunggak Maksudnya macam mana? Apa tu yang tertunggak? Okey. Dia biasanya apa yang tertunggak yang boleh dituntut tu nafkah zahir lah. Yang boleh dituntut. Mana sepanjang tempoh perkahwinan sebelum perceraian tu berlaku? Betul. Dalam tempoh perkahwinan tu, contoh isteri tu ni dia kata yang suami dia ni tak pernah pun bayar rumah. Okey. Tempat tinggal lah. Tempat tinggal. Okey. Jadi suami ni mungkin dia bayar api, air, makan minum, tapi rumah tak bayar. So dekat situ isteri ni boleh menuntut hak nafkah tempat tinggal dia dulu yang dia bayar. Okey. So dekat situ timbullah isu orang kata tunggakan nafkah tu kepada isteri ni. Dia, yang mana hak tu adalah kita faham nafkah isteri ni, tunggakan nafkah isteri adalah hak isteri semata-mata. Yang pertama tadi. Okay. Tapi suami pun dia tak boleh nak tiba-tiba dah cerai aku nak tuntut balik nafkah yang aku dah beri, tak boleh. Tiba-tiba yang isteri ni kata dah tunggakan, tiba suami ni pula nak datang dengan juga. Nak pula aku nak duit aku balik ni, aku bagi kau makan minum apa semua, tiba kau nak lari daripada aku. Tak boleh lah. So dia nak tuntut pun tak boleh juga sebenarnya. Apa yang boleh isteri tu je tadi. Dan yang lain-lain biasanya akan ada timbul adalah hutang-hutang perkahwinan. Hutang betul. 7 tuntutan ni. Itu orang kata yang utama dia 7. 7. Yang hutang ni tadi tu kalau saya tambah sikit Kalau kita kata hutang ni dia macam ni. Ada yang kahwin pasangan muda. Kita kahwin lah dulu. Okay, tapi kita tak nak kalah. Buat grand. Faham. Hantaran berapa? 15,000. Aku SPM 15A. Nak kena 15,000. tinggi sikit. Okay, kita nak. Tapi bakal dia ni kata, tapi itulah saya baru kerja. Okay, lepas tu macam mana ni? Tak apa, kita nanti kita asansur lah bayar lepas nikah. Buat loan lah. Okay, buat loan. Kadang-kadang tak buat loan pun, nikah aja dulu untuk hantaran. Mas kahwin dia dah bayar lah. Mungkin mas kahwin tu 200 200-300 untuk anak dara ke apa. Tapi yang isu dia yang hantaran-hantaran ni. So dia kata hantaran 15,000, 20,000. Tapi bayar secara ansuran hantaran. Secara ansuran. Belum habis bayar dah cerai. Ada. So, boleh tuntut itu. Boleh. Hutang perkahwinan tu. Dia kira hutang perkahwinan. Betul. Okey. Dan tuntutan ni dijalankan bagaimana pembuktiannya tu? Okey, kalau daripada segi pembuktian dia tu, kita akan tengok kepada permulaan perkahwinan tu lah, semasa pertunangan. Ataupun semasa merisik. Biasanya kan kita orang kata, yalah umum dia dekat Malaysia ni kita orang Melayu, kita ada orang kata adat merisik. Kita ada adat kemudian dia kalau dah setuju tu kita akan pergi untuk bertunang. Nak mengikat janji ni. Dan bila mengikat janji ni barulah kita akan pergi kepada akad nikah. Okay, so semasa orang kata pertunangan, biasanya dia dah ada perjanjian berapa nak bayar apa semua waktu akad nikah ni. So waktu akad nikah ni kadang-kadang dah tetapkan tarikh. Tapi tiba-tiba tak dapat nak penuhkan duit hantaran ni. Okay, lepas tu terjadilah macam tadi. Dan daripada pembuktian dia tu kita mungkin boleh tengok balik lah. Siapa yang wakil tunang dulu? Keluarga yang juru cakap. Biasanya mungkin pakcik-pakcik bukan mak ayah. Pakcik-pakcik yang pakcik lah, maknanya pakcik daripada belah ayah belah mak, wakil untuk bercakap, juru runding kita panggil. So biasanya dekat situ dia buat perjanjian secara lisan, mulut, lisan sahaja. Yap. Jadi kalau zaman sekarang ni trend biasanya tunang pun ada video. Okay, kita dah ada teknologi. Orang kata boleh rakam apa semua. Jadi benda itulah yang akan dijadikan sebagai bukti. Sebab jarang ada yang kita kata dia buat perjanjian macam orang kata untuk hantaran ni ke apa bertulis, tak ada. Mana ada, pelik. Pelik. Okay, jadi kan? Biasanya orang kata kita berjanji mulut. Jadi apa yang nak buktikan kalau dituntut nanti,
mungkin kita usahakan orang yang mendengar saksi tadi ataupun video pertunangan majlis tersebut. Itulah kita pakai bukti. Faham. Menarik ya. Menarik. Salah satu tuntutan tadi tu, Tuan Faizal sebut berkenaan hak penjagaan anak. Okey. Mungkin ada fahaman yang percaya bahawa kalau tuntutan anak automatik dapat daripada ibu. Betul. Tapi betul ke itu? Okey. Dia kalau kalau kita tengok dalam undang-undang kita, dalam enactment undang-undang keluarga, memang kita nak katakan anak keutamaan dia adalah pada ibu. Dari segi enactment lah. Enactment. Enactment ni biasanya kita orang kata enactment ni dah dirujuk dengan hukum syarak jugalah. Cuma kita improvise dia untuk lebih mudah dilaksanakan. Okey. So dalam enactment dah ada. Kita kata dalam section 82 enactment undang-undang keluarga Islam. Okey, contoh kita ambil Negeri Sembilan ataupun Selangor. Sama section lebih kurang 82. Jadi anak adalah utama dia adalah ibu. Okey, anak utama adalah ibu. Kedua, ibu kepada ibu. Nenek sebelah ibu. Faham. Faham. Macam perempuan juga Ya. Ikut ni keutamaan lah. Keutamaan ikut susunan dia. Kemudian baru bapa. Okey. Kemudian selepas bapa, barulah kita kata akan pergi kepada nenek ataupun ibu kepada bapa ni. Okey, nenek. Okey, Ya. nenek ayah lah. Yap, betul. Kemudian kalau tak ada juga tiga ni tadi, lepas tu baru kita akan pergi juga yang lain. Dia akan tengok kepada saudara makcik kepada ibu ni. Adik-beradik mak lah. Ya, siapa yang berhak untuk jagaan anak ni. Okey. Biasanya contohlah kita kata ibu ni dia akan lawan dengan siapa. Kalau contoh bapa ni meninggal, dia nak ambil hak jagaan tu untuk formaliti urusan-urusan rasmi untuk daftar anak. Jadi dia perlukan hak jagaan di mahkamah. Jadi perlulah dia untuk orang kata buat file di mahkamah, filekan kes untuk lawan satu pihak. Okey. Kalau ada tuntutan yang setiap pihak bertuntut satu sama Ya, lain. tapi yang normal dia dekat mahkamah adalah orang kata pasangan suami bekas suami dan isteri ni lah yang menuntut di mahkamah. Jadi dia akan orang kata bila nak tuntut tu pun dia utama yang mahkamah biasa akan pandang benda ni adalah siapa yang layak jaga kebajikan anak tu. Paling penting Kebajikan. Mahkamah akan tengok kebajikan lah. Ya, dia kalau contoh kita katalah kebajikan anak ni satu pihak ni tak mampu, mak ni ke ataupun kita kata yalah dalam hukum syarak, dalam undang-undang memang dia kata mak pertama. Bapa ni yang ketiga dah kita tengok tadi. Betul. Okey. So kalau kita tengok dia kata mak ni memang tak layak juga. Kita nak kata contohlah mak ni ada masalah jenayah. Okey. Mungkin ada terlibat jenayah ataupun terlibat dengan orang kata kesalahan dadah ataupun berkelakuan buruk jenis yang suka orang kata apa sosial bersosial yang melampaui batas kan. So mak dia ni tak layak. Boleh juga jadi kepada bapa. Tu kira jatuh hilang kelayakan lah. Ya, betul. Dia tu yang kita kata kelayakan dia untuk menjadi penjaga anak tu hilang. So mahkamah akan bagi kepada ayah tu tadi dah. Ya, ayah. Biasanya kalau dalam kes mak lawan ayah, bagi ayah lah. Kalau mak lawan mak dia sendiri. Mak pada mak tua dia tu. Bukan, mak ni tadi kan ibu pada anak tu, kepada ibu. nenek kepada ibu ni. Betul. Okey. So dia lawan dengan mak kandung dia. So mahkamah akan tengok jugalah kalau mak kandung dia ni layak, mak dia juga layak. Tapi kalau kebiasaan dalam mahkamah ni dia memang suami dan isteri. Jaranglah berlaku. Ada cuma dia benda tu kalau orang kata dalam mahkamah kes anak 100 kes anak mungkin dia dalam belas-belas dia. Tak adalah orang kata majoriti dia macam tu. So tapi betul lah apa yang kita kata dalam undang-undang tu memang dia dah digaris pandukan utama dia adalah ibu. Ya. Selari dengan hukum syarak. Tapi kalau ibu tu bermasalah atau apa baru dia akan pergi kepada pihak lain. Tak mustahil lah untuk pihak lain dapat. Okey. Jadi benda tu tengok keadaan lah. Kalau kita kata kadang tu
mak ni kita nak kata yang berkelakuan buruk kadang-kadang pun ada. Kita tak boleh nak katakan yang atas nama dia ibu dia akan baik sepenuhnya, tak. Mahkamah akan nilai secara orang kata detail lah, tapi mahkamah tak adalah pergi akan hakim tu siasat datang rumah tengok rumah tu macam mana, tak lah. Tapi orang kata berdasarkan apa yang diceritakan oleh pihak suami ni lah, bekas suami ni, bapa pada anak ni, dia kata okey, mak ni tak layak sebab dia bukti-bukti dia macam ni, dia ni macam ni, hidup dia macam ni, teruk dia macam ni. Dan ada situasi tak yang mak tak dapat, ayah tak dapat, dapat kepada pihak yang lain? Ada. Tuntutan anak tu. Kalau situasi macam ni ada. Okey. Ada. Dapat kat siapa tu? Okey, kalau situasi yang macam ni, mahkamah dia akan, ialah mula-mula dia akan rujuk juga, cari keluarga. Okey, keluarga terdekat. Tapi kalau tengok keadaan keluarga tu, mungkin ada keluarga yang kadang-kadang kurang berkemampuan. Dia dah ada anak. Dia nak menanggung anak dia lagi. Ini kan nak menanggung anak adik dia ni, anak buah dia ni lagi. Dia takut dia tak boleh nak buat. Tak boleh nak jalankan amanah. Jadi kadang-kadang mahkamah terpaksa juga memanggil Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk ambil anak ni. Bawa ke pusat hak jagaan anak. Okey, supaya anak ni sekurang-kurangnya tak dibuang-buang, tak ditolak-tolak. Kebajikan dijaga. Ya, ini kan kalau contohlah kata mak dah macam ni, ayah dia macam ni masalah. Lepas tu nak bagi pula pada nenek. Nenek ni dah lah orang kata umur dah berapa. Orang kata nak seret kaki tu pun dah susah nak bangun tu. Ni nak jaga cucu ni kan, nak bangun tengah malam ni apa semua kan. Tu mahkamah pun ambil kira juga benda tu. Jadi mahkamah memandang apa yang badan yang ada sekarang ni, yang common mahkamah akan bagi adalah pada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tu baru satu tuntutan je hak majikan anak. Betul. Ada 7 je tadi. Ada 7 tadi tu. Belum cerita-cerita yang lain lagi. Betul. Mencabar ya. Betul. Jadi bukan suatu benda yang patut diambil ringan lah. Betul. Yang boleh dimain-main ya, maksudnya di sini. Betul. Jadi untuk penutup je, ada tak ni nak tanya soalan? Itulah mungkin Eji nampak takut tadi tu nak kahwin. Saya dengar tadi tu ya, macam-macam tuntutan ya, cabarannya. Tapi betul lah, saya setuju dengan Tuan Faizal berkenaan persediaan mental tu lah. Mungkin untuk satu, kita kata komitmen lah, lifelong komitmen kan. Tak patut lah kita melangkah masuk ke alam perkahwinan sebelum bersedia lah. Mungkin pada pendapat Tuan Faizal sendirilah, apa nasihat kepada pasangan muda di luar sana? Tak muda juga kan, maksudnya pasangan-pasangan yang berkahwin lah, supaya perkahwinan ni kekal sampai akhir. Betul. Tak perlu berakhir dengan penceraian lah. Betul. Baik, kalau apa yang boleh saya nasihatkan lah, kalau kita nak berkahwin tu, dalam Islam tu sendiri dah ada panduan sebenarnya yang kita selalu terlepas. Sebab dalam Islam dia dah kata yang untuk bernikah ni kita perlu boleh orang kata bertunang ataupun khitbah, pergi merisik, pergi menengok dulu. Maknanya dia boleh tengok daripada segi yang dipergariskan dalam hadis Nabi, daripada segi agama dia, peribadi dia, kekayaan dia, paras rupa dia. So benda tu boleh dilihat semasa khitbah, kita panggil masa bertunang ni. Jadi pihak lelaki ni, kalau kita nak kata mostly utama dia lelaki lah, sebab dia pegang tonggak utama dalam keluarga ni. Jadi dia boleh untuk pergi mengenal dulu, tengok dulu macam mana persediaan dia apa. Kalau contoh dia rasa keluarga ni mungkin terlampau kaya, tak setara dengan dia, mungkin dia dah kaya, keluarga ni lagi sangat kaya, hidup dia pula yang calon ni memang hidup ada orang kata pembantu rumah. Boleh ke bersedia dia nak orang kata kahwin nanti nak sediakan benda yang hampir sama macam ni? Cabaran juga. Cabaran. So dekat situ persediaan dia adalah okey, kalau kau dah tengok orang macam ni, kau bersedia, mental kau mesti bersedia. Sebab dia akan datang nanti, akan ialah direzekikan, dikurniakan anak.
Ni nak menghadap isteri ni. Kadang ni dia isteri yang orang kata kalau waktu kita dah tengok tu jenis yang memang orang kata mulut cakap memang banyak. Pop. Ni nanti dapat anak menangis pula ni. Bini macam ni pop. Okey, jadi persediaan dia tu sanggup tak sanggup. Ada banyak yang berlaku ni. Orang ni yang tak bersedia nak menghadap dua benda ni. Dia ambil jalan tengah, dia keluar rumah. Tinggalkan. Faham. Dah isteri ni meroyan kat rumah, jaga anak, penat apa semua. Naiklah mahkamah. Ni baru setahun lebih kahwin. Anak baru orang kata merah-merah lagi. Ya. Jadi perceraian. Tu sebab kita kata kalau nak berkahwin ni persediaan tengok dulu keluarga dia macam mana. Yang perempuan pun tengok keluarga lelaki ni macam mana. Jenis yang orang kata panas baran ke tak. Jenis yang orang kata kasar ke tak. Jenis yang orang kata mungkin borak memang jenis borak yang huha kasar. Tapi dia normal. Dia bukanlah orang kata macam ganas ke apa tak. Tapi borak kuat tapi tak boleh terima. So kena tengok benda ni dua-dua pihak. Ya. Maknanya contoh lelaki datang untuk bertunang ke apa, pihak perempuan ni pun keluarga dia ataupun perempuan tu sendiri siasat jugalah. Bukanlah kita nak siasat tu untuk memburuk-burukkan, bukan. Tapi benda ni kita nak faham, nak hidup sampai mati. Ya, betul. Nak hidup serumah, sebilik, nak kongsi makan cawan sama, apa semua, anak besarkan sama-sama. Jadi persediaan daripada awal tu sebenarnya mental, orang kata persediaan mental tu penting. Sebab kalau tak ada, orang kata yalah bila kita dah siap, kita rasa macam benda ni kecil, sabar, kita usahakan. Ni ada jalan ni macam ni. Jadi persediaan mental dia tu bersedia untuk cari penyelesaian masalah yang baik. Jadi bolehlah dia orang kata untuk menyelamatkan rumah tangga tu, insyaAllah. Dan tapi kalau dia jenis yang tak bersedia mental ni, dia jenis yang rasa macam aku nak keluar daripada masalah ni, dah dia terus dah ada yang orang kata berlaku contoh lafaz talak cerai luar mahkamah. Itulah ramai yang ambil langkah pertama untuk selesai masalah, cerai kan. Cerai. Terus macam tu. Dia tak ada orang kata nak berbincang, nak counselling ke apa. Sebab dia persediaan diri dia, mental dia. Fizikal ni kita tak boleh nak cakap. Fizikal ni orang kata yalah kadang-kadang ada orang makan lebih besar. Ada orang makan lebih kecil. Kecil tu saja. Okay. Saya pun kecil juga. Jadi akhirnya kita berdua ni pun besar kan. Jadi benda tu kita tak boleh nak, mungkin kita susah lah nak ubah, tapi kalau mental ni kita boleh lagi untuk orang kata nak usahakan lagi. Betul. Jadi nasihat saya lah kalau kita kata pada, bukanlah saya ni orang yang sangat berpengalaman, tak, tapi apa yang kita tengok realiti dalam mahkamah tu sendiri, persediaan mental tu adalah dia tak boleh menerima apa-apa hakikat perubahan. Bagi tambah lagi yang muda. Yalah. Yang muda-muda ni darah panas. Aku betul, kau betul. Aku belajar tinggi, kau belajar rendah. Jadi kat situ bila dah tengok macam tu, aku tak boleh terima. Tu semua persediaan mental je. Ya. Jadi kesimpulan dia je, sebenarnya nak kahwin ni dia kena ada persediaan mental. Betul. Tapi bukan suami saja. Isteri pun sama. Sebab perkahwinan ni suami dan isteri kan. Ya, betul. Perlu Kita mencari yang sekufu. Betul. Nak tanya banyak lagi DJ. Ya, betul. Tapi masa kita dah singkat. Ya, betul. Cuma saya teringat je kan, perkahwinan ni kita zaman hari ni kita banyak didedahkan dengan khayalan. Sebab kita banyak tengok movie. Movie ni banyak yang sweet moment. Betul. Dia sweet moment. Bila dia nak kahwin, dia mengandaikan perkahwinan dia nanti macam tu. Sweet. Tapi bila tak dapat macam tu,
Itulah yang jalan pintas perceraian tu. Kena pula kaki tengok Korea. Betul. Opa kan, semua sweet, mengandaikan dia akan dapat macam tu. Dan akhirnya mental dia mengharapkan khayalan yang sebegitu dan tak dapat. Ya betul. Jadi Haji kena bersiap sedia dari segi mental. Ya, kena ada expectation yang realistik lah. Kami yang dah berkahwin pun kena siap sedia. Betul. Juga. Okay, jadi macam mana Ji seterusnya? Okay, kita sudah sampai ke penghujung lah episod kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk semua penonton kita di luar sana, hasil daripada perbincangan kita hari ini, jangan lupa untuk kongsi pengalaman anda. Mungkin boleh komen, like, share dan paling penting subscribe kepada akaun podcast kami. Dan kepada Tuan Faizal sendiri, terima kasihlah kerana datang ke studio kami dan kongsikan. Saya rasa tadi perbincangan yang sangat baik Betul. Ilmu yang berguna lah kepada penonton kita di luar sana. Kalau ada soalan-soalan yang nak ditanyakan tentang perkahwinan ni, boleh tulis dekat ruangan komen. Nanti kita akan sampaikan dekat Encik Faizal untuk Encik Faizal jawab. Atau kalau ada kelapangan, kita akan buat episod tambahan. Episod susulan. Susulan. Khas untuk penonton podcast, kongsi sikit sahaja. Untuk kita kongsi lagi cerita-cerita yang lebih menarik tentang isu ini. Ya, betul. Jadi setakat itu saja. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.